Okay, hari ni kita try untuk follow rider JSX kat depan kita ni. Dalam masa yang sama kita tengah nak panas-panaskan tayar dulu ni, sebab benda ni paling basic lah. Okay. Okay, ni member kita juga. Kerana kat depan tu ada S1000R tak silap aku, dengan ada tracer yang dah yang dah bukan unta lah cerita dia kat depan tu. Okay, lepas tu ada BMW rasanya kat depan ni, S1000RR. Okay, ini corner 3 beradik favourite ni. Alright. Okay guys, yang corner kiri ni pada long vision lah kan, aku tengah nampak dua orang tu tengah ligan lah. Banjat tengah ligan dekat si Chris ni. Okay, suddenly ada sebiji truck ni lah kan. Aku tak salahkan dia, lantak dia lah kan. So di public road kita faham. Cuma yelah decision making tu kan. Okay, yang corner kanan ni kalau kau nak tahu, aku nampak tak lane hitam, ada bekas hitam dekat jalan tu. Itu bekas tayar spin daripada dua orang tu. Nanti end of the video ni aku ada cerita dengan dua orang yang aku nampak bekas spin tayar atas jalan tu. Kuat traction orang tarik tu. So itu bukan sekadar traction yang orang tarik, berapa kuatnya motor orang pulas tu masa dalam corner. Okay, yang tu ada melibatkan traction control, melibatkan body position, angle, macam-macam benda lah. Okay, so yang belah kiri ni Abang Jeb, yang depan tu Chris tu dia bawa S1000R, Abang Jeb bawa tracer. Tapi kau tengok tracer dia macam mana, gigat mat, dah macam bukan tracer lah, rapat ada bagi. Tapi ini bukan 100% lah kita push, ni public road, kita memang sedar benda ni. So ya, kita tengok, aku dah perasan dah masa ni Abang Jeb dah start telur-telur belakang. Dia macam bagi signal lah kan kat aku. Tapi Alhamdulillah lah, aku faham maksud dia. Okay, so bak kata Jepun dah kata genkai lah kat sini. Genkai untuk ada border lagi sebenarnya, cuma tak nak push lah. Okay, so tak apalah, aku nak buat video yang pasal aku di depan kejap lah, nak record Chris. Okay, so masa ni aku rasa Chris tak perasan tau gap dia jauh macam ni. So takkan nak panggil macam mana kan. So kejar lah. Kita kejar dia sikit. Nampak tak? Okay, Chris kat situ dia dah kena block sikit. Okay, tak apa, kita overtake jap. At least dia aware yang ada someone lah belakang dia. Okay, nama dia Chris, CHIRS kot, tapi aku buat nama Chris je, senang Melayu kan dia. And then depan ni corner kiri, selepas dia turun ni, kalau body position kau salah sikit, automatically dia akan wide lah. So corner kiri depan ni, make sure body position betul, hang betul-betul, and then throttle lah. Okay, yang ni orang panggil downhill charter. Kalau untuk tim tu orang lah panggil downhill charter. So apa, masa ni dia downhill, and then dia ada corner kanan dan kiri yang tight, yang hazardous dia left line lah kan. Yang paling kiri tu jangan masuk, orang tahu tu ada spot-spot, sebab kiri tu memang tempat lori kan. Yang paling samat lane ni adalah lane sebelah kanan. Bila korang tengok sebelah kanan tu, korang akan nampak clear je. Yang tengah-tengah ni aku control sebab basah-basah ke jalan ni. So if something happen tu ada buffer lah untuk recover. Ni charter dia dump, kena dump lagi satu, kena lagi. So yang kiri ni biasa, kanan ni corner dedak ni. Corner dedak ni kalau korang duduk sini, korang akan bau tau tak, dia dedak dah setahun lebih dah lori dedak terbalik kat sini. Okay, so bila korang corner kanan ni, make sure body position kau dada ke depan sikit. Sebab apa, bila dada ke depan sikit, tayar depan kau tak buang. Dada ke depan dan ke bawah kau turun, elbow tu kau lembutkan dia. Sebab apa, ni naik bukit biasanya masalah tayar depan akan buang. Okay, sama juga dengan tayar belakang. Ini tengah turun bukit, belakang kau ada ni, ada member juga ni. Tengok, aku tengok side mirror aku sebelah kanan tu, kau nampak tak? Nampak? Ada. Nampak ada? So kita wide sikit, sekejap aku panggil dia supaya ada kat dalam video kawan-kawan kan. Nampak dia ada. Okay, masuk. Dah, dia masuk. Alright, ada 3 kat depan, cantik lah. Okay, ada video sikit. Kalau berdua tak syok Okay, so yang ni corner kiri ni, counter left orang panggil.
Counter left ni kalau cantik kan, sini boleh buat counter steer. Memang tayar belakang boleh slide sikit. Tapi dalam traction lah. Kau tengok dorang depan dua tu melekat dia. Aku geram tengok kau tu tak. Dia melekat depan tu 2 orang. Tak apa, kau tunggu jap. Tak lah, hazard area tu. Okey, yang tu Chris Abang Jeb ada kat belakang aku. Chris kat depan ni okey lah, dia maintain lane kanan, aku pun maintain lane kanan, ada jaga gap sikit kan. Cuma tengok tu ada signage, orang tengah nak repair jalan, so kita control sikit pace, cari oleh angle. Signage ada dekat, okay, kita control, nampak, kita control, make sure everything clear. Lepas pada signage, okay, kita bolehlah jalan sikit-sikit. Okay, never push 100% at public road. Okay, so ni kona kanan. Okay, yang ni macam ni dah start clear kan. Okay lah Chris, kau blast lah, aku nak buat video je. Okay, cantik kan, sini aku suka tu. Sebab nak jaga gap tu tak senang. Dalam kamera nampak macam jauh, tapi sini dekat sikit. Ni aku dah tak type lah ni, aku cakap tu senang. So dalam aku bercakap ni, aku share sikit lah knowledge kan. Kalau dalam high speed corner, pertama sekali memang kena tenang lah. Kena tenang, kau kena relax jap. Okay, mata tu tengok paling jauh yang boleh. Lepas tu untuk expectation yang ada tu, jangan gabra, insyaAllah. Okay, yang ni kau kena elbow, kau kena lembut, kau kena turun elbow. Aku nak cakap bab body position apa tak pandai sangat lah. Aku tahu lah main motor ni. Tapi kalau orang tanya tu, insyaAllah lah aku jawab kan. So ramai lagi otot-otot yang ada dalam ni. Okay, yang ni straight line. Depan tu ada construction. Diorang ECRL tu, diorang nak buat tiang kat tengah-tengah tu. Kalau korang tengok, depan tu dah ada tiang kiri dan kanan. Dekat tengah-tengah tu ada tiang. Sini kebanyakannya ni lane kuning ni lah. Lane kuning ni hati-hati lah. Terus dia nampak ada tiang kiri kanan kan. Tu nak buat tiang kat tengah sekali ni. ECRL ni, projek China, projek Datuk Najib. Tapi Datuk Najib tak dapat nak selesaikan sebabkan satu benda yang tak dapat dibincangkan dalam ni lah. Okey, ni corner JPJ orang panggil. Sebab belah kanan kita akan ada JPJ. Ini atas ni kita panggil the corner kanan kat atas, macam Mugello sikit lah corner dia. So ini elbow kena lembut, dada kena turun. Kalau tak ke depan akan buang, dia depan buang kau akan straightly lah, ke overshoot lah. Okay, ni kau kena anchor siap-siap body position. Kat bak kata orang kalau nampak pada belakang memang beri lah body position tu. Tapi kalau kau tak buat macam ni public road, kau kena sentiasa ada buffer tau. Kau tak boleh nak target corner ni, kau kena push macam kat track, tak boleh. So at least kalau public road ni kau turun macam tu, sometimes kalau depan tu ada sikit hazard ke, kereta masuk ke, kau masih ada ruang untuk kau securekan diri kau survivekan diri kau. Corner kanan. Ni kanan ni last ni, corner ni. Corner kanan last, lepas tu kiri untuk ready to stop lah kan. Kita berhenti dekat RR Genting Sempah. Okey. Kita berhenti kat Genting Sempah. Sebab selepas tu gombak tu tak boleh berhenti dah. Dia dah letak barricade kan. So sampailah RR. Sampai apa lagi yang kita nak, kita sembang lah. Gitu dah. Okay, nice. Nanti kau dengar aku sembang pasal traction tadi
Korang traction. Ikut dia. Kau gegar motor aku. Korang traction on eh? Traction control on eh? On. Manual. Oh. Style tu, dalam corner kan. Kau buka line hitam tu. Ayah spin tu. Line hitam. Oh, style gila kan macam apa. Dia masuk ke corner tu. Oh, macam, weh, traction padu lah dua orang kan. Traction control tu. Ada contour tu, dia spin layar. Kau off eh? Oh, manual. Kau please. Traction control itu. Oh, style je. Nak ikut tadi.